Apa sahaja yang membawa kepada kemudaratan adalah perlu dihindarkan. Rasulullah SAW juga dalam sebuah hadis yang selalu kita dengar lah, la darara wa la dirar. Tidak boleh mengenakan ataupun istilah cari penyakit lah. Jangan cari pasal, jangan cari penyakit, jangan memudaratkan diri sendiri ataupun jangan memudaratkan diri orang lain. Dan itu paksi ataupun prinsip syarak dalam apa-apa sahaja yang berkaitan dengan kemudaratan. So kita bercakap tentang vape ni, dia berkaitan dengan kesihatan. Saya bukanlah individu yang sesuai untuk membincangkan tentang aspek kesihatan itu kan, tetapi itu sudah maklum. Kalau tanyalah mana-mana pakar kesihatan, doktor memang akan menyatakan bahawa asalnya rokok lah, asalnya tembakau itu, rokok memudaratkan ataupun membahayakan kesihatan, boleh menyebabkan pelbagai penyakit, antaranya kanser dan sebagainya lah. Betul. Dan apabila generasi asap ataupun generasi tembakau ini diinovasi dalam bentuk elektronik, e-cigarette, asalnya nak gantikan tembakau. Ya, sekarang ni vape dan sebagainya kan. Rupanya kajian-kajian ataupun dapatan perubatan dan kesihatan juga menunjukkan fakta yang sama, iaitu boleh memudaratkan kesihatan. Istilah tembakau ni ataupun asap dan nikotin yang ada dalam rokok ataupun vape itu, dia tidak ada sudut kita kata manfaat. Dan kenapa orang suka hisap rokok, kenapa orang suka hisap vape? Sebab kandungan nikotin tu, dan dia boleh menyebabkan keseronokan dan ketagihan. Betul, saya rasa dia keseronokan tu lebih kepada ketagihan. Dia tidak dapat nak describe apa yang seronok tu, asyik nak ulang ketagihan kita. Baik. So apabila kita dah tahu benda itu boleh membawa kemudaratan, maka prinsip syarak yang tadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka secara tuntaslah kita faham bahawa apa sahaja yang membawa kepada kemudaratan adalah perlu dihindarkan. Maksudnya wajib kita hindarkan diri daripada kemudaratan.